A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Salatul ladzina an'amta 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم لين قلوبنا كما لينت الحديد لداود، وسخر قلوبنا كما سخرت البحر لموسى، وكما سخرت النار لإبراهيم، وكما سخرت الجبال والطيور لداود. اللهم إنا أحببنا صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أصدق الحب وأعمقه، فهبنا يوم الفزع الأكبر لأي منهم، فإنك تعلم أننا ما أحببتهم إلا فيك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. ثم أما بعد. Tuan-tuan, perempuan sekalian, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah berikan kepada kita sekali lagi kesempatan untuk sama-sama kita teruskan pengajian kita. Dan pada malam ni insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita berkaitan dengan kisah seorang sahabat Nabi yang membesar di dalam didikan Nabi SAW, Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni bukan orang yang sembarangan. Mereka ni memang asalnya orang biasa. Sayyidina Umar asalnya orang biasa, sekadar pengembala unta bapa dia, Al-Khattab. Yang mana Sayyidina Umar pernah sekali tu dia duduk sesaja macam ni, tak ada pasal-pasal. Tiba-tiba dia buat satu perjumpaan tergempak. Dia naik atas member, dia panggil semua, siapa ada dekat atas semua dia panggil mai. Waktu tu dia tengah jadi khalifah. Dia panggil naik, dia panggil mai kumpul keliling dia. Jadi rakyat dia semua buat kumpul keliling. Dia ingat aku ada benda besar apa nak bagi tahu. Tiba-tiba buat perjumpaan. Sayyidina Umar pun naik atas member. Dia kata bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dia kata aku ni adalah Umar bin Al-Khattab. Aku adalah seorang Umar bin Al-Khattab, anak kepada Al-Khattab, seorang pengembala unta kepada bapa aku Al-Khattab. Yang mana bapa aku ada tangan yang kasar, tangan yang keras, yang selalu memukul aku. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak tu ya. Dia sebagai seorang khalifah tiba-tiba buat perjumpaan tergempak umum pasal itu je. Ada sahabat-sahabat Nabi jumpa Sayyidina Umar, tanya awak Sayyidina Umar buat gini, seolah-olah macam menjatuhkan kredibiliti Sayyidina Umar sebagai seorang khalifah. Tak pasal-pasal sebut kata aku ni bukan siapa, aku ni Umar je. Dulu aku duduk belah unta pak aku, selalu kena pukul pak aku. Jadi sahabat-sahabat kata siapa cerita gitu. Dia kata sebab tak sah, tiba-tiba terlintas dalam hati aku, kata aku ni Amirul Mukminin. Dia rasa macam kemas sikit. Oh, aku ni Amirul Mukminin lah. Dia rasa kemas sikit, maka cepat-cepat dia naik atas member, nak tegur balik diri dia, kata dia adalah seorang Umar. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni asal dia orang biasa.
Tapi biasa-biasa sahabat Nabi pun bila mana dapat didikan pada Nabi, mereka menjadi orang yang cukup hebat. Sayyidina Umar tak pernah menyangka kata dia akan menguasai dunia ni. Sayyidina Abu Bakar tak pernah menyangka kata dia akan jadi khalifah. Dan juga sahabat-sahabat Nabi yang lain pun tak sangka. Tapi kerana hasil didikan dan tarbiyah Nabi SAW, akhirnya mereka ni jadi orang yang hebat. Jadi insyaAllah hari ini kita akan sambung cerita Sa'id bin Amir al-Jumahi. Kita berhenti itu sampai peristiwa Khubayb bin Adi disalib. Sampai akhirnya Sa'id bin Amir mula mendapat beberapa pengajaran. Inda zalika syaraha Allah sadra Sa'id bin Amir ila al-Islam, faqama fi mala'in minan nas wa a'lana bara'atahu min asami Quraisy wa awzariha wa khal'ahu li asnamiha wa uthaniha wa dukhulahu fi dinillah. Sampai akhirnya Sa'id bin Amir pun mengisytiharkan keislaman. Setelah dia tengok apa yang berlaku pada Khubayb bin Adi, akhirnya dia pun masuk Islam. Allah buka hidayah pada dia, dia pun masuk Islam. Sahabat-sahabat Nabi ni bila mana mereka masuk Islam, ada 3 benda yang mereka buat. Ada 3 benda yang utama yang berlaku pada diri mereka. Sebab itulah orang kafir Quraisy dulu setengah tu tak mau sangat nak masuk Islam, tak mau ucap la ilaha illallah. Bukan apa, sebab mereka tahu bila ucap la ilaha illallah ada benda besar yang perlu mereka buat. Yang mana sahabat Nabi ni Sa'id bin Amir Jumahi, bila dia ucap la ilaha illallah, maka ketika itu ada 3 benda yang telah dilakukan. Yang pertama kali, sahabat-sahabat Nabi ni bila mana mereka masuk Islam, sumber pengambilan mereka hanyalah Al-Quranul Karim. Dan hadis Nabi menafsirkan Al-Quranul Karim. Dia tak tengok dah benda-benda lain. Tak tengok aku nak ambil teori barat sana ke, aku nak ambil ahli falsafah sana ke, falsafah sini, tak ada. Sumber mereka hanya asalnya datang daripada sumber yang Rabbani, sumber yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Sampai ketika mana Sayyidina Umar pernah pegang lembaran Taurat depan Nabi SAW, Nabi tengok-tengok Sayyidina Umar pegang lembaran Taurat, merah padam muka Nabi SAW. Nabi kata, kalaulah kata Nabi Musa masih lagi ada bersama-sama kita sekarang, pasti dia akan mengikut aku. Maknanya Nabi cukup jaga sahabat-sahabat Nabi awal-awal tu. Nabi cukup jaga jangan bagi sumber pengambilan mereka ni bercampur aduk macam-macam. Kita lah ni rasa macam nak kena campur baru sempurna. Kita nak didik anak kita rasa tak cukup kalau setakat tengok ke Quran, sunnah, ulama-ulama kata macam tak cukup. Rasa nak kena tengok juga apa orang putih kata ni. Kalau orang putih kata tu kalau bertepatan dengan apa yang Allah dan Rasul nak, tak apa. Tapi masalahnya kadang-kadang tak bertepatan pun. Tak bertepatan. Kadang-kadang orang putih ni mereka test, mereka cuba test dekat tikui. Tengok tikui kalau buat gini-gini, oh tikui jadi macam ni. Oh mana kat manusia pun kita kena buat macam ni, pun jadi macam ni. Kita pun ambil teori tikui tu buat pakai kita. Didik habis anak bangsa kita guna teori tikui. Padahal Rasulullah dah tunjuk dah cara yang macam mana nak buat, kaedah macam mana nak buat. Tapi itu kita tak pakai, kita duduk tak belakang. Jadi yang pertama kali sahabat-sahabat Nabi bila mereka masuk Islam, sumber pengambilan mereka adalah sumber yang Rabbani. Mereka tak ambil sumber-sumber yang lain. Yang kedua, sahabat-sahabat Nabi ni bila mana mereka masuk Islam, mereka disebutkan dalam tafsir fi zilal Al-Quran, mereka ni mendekati Al-Quran la biqasdi tadzawuq wal mata'. Sahabat-sahabat Nabi ni mereka mendekati Al-Quran bukan dengan tujuan tadzawuq. Tadzawuq ni tujuan nak ambil syok, nak ambil sedap Al-Quran. Wal mata' ataupun nak seronok dengan Al-Quran, ataupun wal itlaq, nak cari pelajaran-pelajaran Al-Quran. Ni dalam fizil Al-Quran kata sahabat-sahabat Nabi ni mendekati Al-Quran bukan dengan sebab tu. Tapi sahabat-sahabat Nabi ni mendekati Al-Quran adalah untuk nak tengok apa arahan Al-Quran, untuk mereka nak amalkan tu. Macam kita tengok tentera,
Dia keluar tu dia tahu benda apa ni, 1, 2, 3 nak kena buat, dia pun buat. Kita pun dah tahu dah ada benda ni, benda nak buat. Sahabat-sahabat Nabi ni tengok Quran tu bukan tengok untuk nak tambah pengetahuan semata-mata. Oh, nak buat PhD bagi tambah sikit apa more bagi kita ni jadi gini. Ataupun semata-mata nak belajar lagu, nak bagi syok itu saja tak. Tapi sahabat Nabi tengok Quran, apa Allah suruh untuk mereka nak buat. Nak mereka buat terus. Tak nak tangguh-tangguh. Macam saya cerita dulu, macam mana sahabat-sahabat Nabi laksanakan perintah pengharaman arak. Sahabat-sahabat Nabi laksanakan perintah penutupan aurat. Dan juga perintah-perintah yang lain, sahabat-sahabat Nabi buat terus. Seperti seorang tentera, bila mana turun ayat hijab, sahabat zaman Nabi ni dengar kena tutup aurat, tak tunggu masa lama dah, terus ambil kain mana ada keliling, terus ambil lala tu tutup. Tak tengok dah baju ni tak matching dengan kain tudung apa semua, tak nak. Pakai dulu. Allah suruh pakai dulu. Tak kira nak letak atas kepala ke apa, kat lubang hidung apa, tak kira. Hak kita tak kira tu dulu. Saya baru ni saya pergi waktu ada majlis convocation di sana. Ada satu gerai tu dia jual pudah. Tapi mudah-mudahan Allah bagi hidayah lah kan orang yang buat tu. Ada seorang budak perempuan ni, pakai seluar jeans semua, tangan pendek, t-shirt ketat, ambil pudah, duduk test depan cermin tu. Mudah-mudahan memang dia hajat nak berubah lah, kita harap, kita doa macam tu. Tapi takut-takut kadang setengah orang ni dia pakai pudah tu bukan sebab dia nak tutup aurat, bukan sebab nak laksana perintah Allah, tapi dia pakai tu sebab dia rasa kalau pakai ni ada unsur suspense sikit. Orang tengok, oi, segak ni apa, muka dia, hidung dia nak macam mana ni. Dia ada nak buat unsur-unsur suspense tu, bukan kerana nak mendekatkan diri dengan Allah. Tu tak kena. Bukan saya kata salah pakai pudah, tak salah, tapi pakai biar dengan mabda' kita tu biar betul. Ni dengan pakai pun buka habis semua tu dah pakai, duduk depan cermin, cantik tak aku kalau pakai. Jadi tak kena cara. Jadi kita pakai ni, kita buat ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dengan ayat pengharaman arak. Setakat turun 3 ayat. Ayat pertama Allah tak haramkan arak, ayat kedua Allah tak haramkan arak. Tapi sahabat-sahabat Nabi yang dah ada iman ni, dah mula rasa mungkin Allah nak haramkan arak. Maka Sayyidina Umar jumpa Rasulullah, tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, adakah Allah nak haramkan arak? Bila turun ayat ketiga pengharaman arak, terus banjir kota Madinah dengan ayat arak. Lala tu hak mana simpan arak dalam tung drum, tung tempayang, mu katok bagi pecah, hak mana duduk tengah minum, dengar kata haram, korek balik bagi muntah. Kalau kita boleh kot lah ni kalau minum dah ni. Tapi sahabat Nabi ni tak. Dengar lala tu korek bagi muntah. Pakai ambil wuduk semua pakai masjid. Banjir kota Madinah dengan ayat arak waktu tu. Kita tengok dadah sampai sudah tak selesai. Kuih lama, kuih ramai. Undang-undang rasa ketat tak sangat dah. Orang ambil pun dalam harga motor kita pun kita dah kena teruk dah. Bukan kita isap pun. Tapi orang tak ada tinggal. Kuih lama, kuih teruk. Pusat serenti, kuih lama, kuih besar, kuih mewah. Universiti, kuih lama, kuih mahal. Kenapa ni? Tak selesai masalah. Tapi beza sahabat-sahabat Nabi, maka tengok Al-Quran dengan tujuan laksanakan terus. Seperti seorang prajurit, macam seorang tentera dalam peperangan ni, bukan dan pegang senapang duk ambil telefon, duk ambil selfie kan. Duk selfie, duk ambil gambar, tak senapang tak ada. Dia kena standby. Dapat terus buat. Kita dapat nak tengok, rasa macam tak boleh ni, tak sesuai ni, kita ni masyarakat majmuk kita ni gini. Soal banyak. Sahabat Nabi tengok Rasulullah buang kasut tengah mayang, buang terus lalu tu sahabat-sahabat. Tak cakap banyak. Nabi tak suruh buang pun. Nabi tengah mayang, malaikat menghabarkan Nabi tu kat kasut tu ada najis. Nabi pun terus buang kasut Nabi. Habis bagi salam tengok kasut timbun sebelah. Mana berita ni awak kasut penuh sebelah ni. Kami tengok Nabi buang kasut, kami buang. Tu sahabat Nabi. Tengok Nabi buat terus. Bukan ni Nabi buat ni, Nabi mungkin lengoh kaki ke apa, kasut ketat. Tak, Nabi buat terus. Tu sahabat-sahabat Nabi yang kedua. Yang ketiga, tapi
sebelum saya berhenti tu. Yang kedua ni, sahabat-sahabat Nabi tengok Al-Quran untuk nak tengok apa yang Allah suruh untuk mereka nak buat tu. Tapi dalam tafsir fi zilal Al-Quran kata, di pertengahan jalan, di tengah-tengah jalan sahabat Nabi nak tengok apa perintah Allah suruh tu, tengah-tengah jalan tu, waktu tu baru mereka jumpa saqafah wal itlaq. Waktu tu boleh pun jumpa pelajaran-pelajaran yang banyak dalam Al-Quran. Waktu tu baru mereka dapat rasa tazawuk, rasa seronok dengan Al-Quran, maka rasa bahagia dengan Al-Quran, maka dapat ilmu-ilmu yang baru, maka dapat macam-macam di pertengahan jalan. Kita ni nak ambil tengah jalan tu, bukan nak ambil ujung tu. Sahabat-sahabat Nabi ambil sebab nak buat, celah-celah tu baru jumpa hak ni. Hak kita nak ambil ni, nak ambil ilmu, nak ambil apa semua, tapi bukan nak buat, nak lawan. Bila nak kaji, nak guna ke mana pula bagi tak mau buat. Tu yang kedua, sahabat-sahabat Nabi. Yang ketiga, ini tiga-tiga benda ni disebutkan dalam Ma'anifut Thariq. Kemudian yang ketiga, sahabat-sahabat Nabi ni bila mana mereka masuk Islam, mereka ada satu yang dipanggil sebagai konsep uzlah syu'uriyah tammah. Sahabat-sahabat Nabi ni memisahkan diri mereka sepenuhnya daripada jahiliyah. Bukan mereka bila masuk Islam lari masuk dalam gua makan roti jagung, tinggal orang semua buat maksiat kat luar. Tak, bukan masuk macam tu. Sahabat-sahabat Nabi tak tinggalkan masyarakat, mereka berada dalam masyarakat dan mengislahkan masyarakat. Tapi jiwa mereka ni mereka asingkan terus, pisah terus, tak pada bersama-sama dengan masyarakat Arab jahiliah. Jiwa mereka tak bersama-sama dah, tinggal terus. Bila mana mereka ucap la ilaha illallah, terus berlaku inqilab, berlaku perubahan 100%. Hak dulu tu jahiliah, buang terus. Dalam masjid ni ramai pakcik-pakcik, tuan-tuan. Zaman dulu saya tak tahu, ni ayah saya serta. Saya tak ada zaman tu. Ayah saya kata zaman dulu orang pakai tongtik kan. Kalau kita berak apa semua masuk tongtik. Sekali ada Hindu apa semua mengikuti betul kan. Zaman dulu lah, zaman saya tak ada lah. Zaman saya dah ada indah water apa semua lah. Tapi tongtik tu, saya kata dalam tu ada ulat banyak. Ulat ni, kalau kata dia duduk dalam tongtik tu, bagi dia dah cukup bahagia, cukup sonok dengan tik. Kalau ambil ulat ni sekok, bagi mandi, buah sabun, buah motak kat luar, demam ulat tu. Demam sebab apa? Sebab dia duk rasa dia dah bersih lah, badan semua dah bersih, buah minyak wangi apa semua elok dah, tapi demam sebab dia duk penging lagi dekat tik tadi. Konsep uzlah syu'uriyah tammah ni maknanya dia menyerahkan segala walak dan barak dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jiwa dia ni pisah terus dengan jahiliah, tak ada dah teringin sikit pun tak ada. Hati ni sikit pun tak berkenan dah. Tinggal terus talak terus dengan jahiliah ni. Tak ada kot. Hal lain semua okey lah. Duk main Masjid Syarifah lah apa semua, main mengaji bagus lah. Tapi bila pipi simat dengan orang buka lagu, dia rasanya nak goyang kepala tu. Mana tak habis lagi, jadi macam ulat tontik je tu. Dia duk rasa teringin lagi. Tak ada lah. Tinggal terus. Tinggal, tak ada lah. Aku Islam. Tak mau ambil lain lah. Sahabat-sahabat Nabi macam tu. Sebab tu hak Arab jahiliah dulu tak mau sangat-sangat mengucap la ilaha illallah. Sebab tu saya dapat tahu kalau mereka ucap la ilaha illallah, kena berubah semua. Kita meratib banyak kali lah la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dia ambil jahiliah tu, dia sokong jahiliah tu, dia angkat jahiliah tu, hidup dengan suasana jahiliah macam tu. Jiwa ni penuh duk sonok dengan jahiliah lagi. Tapi sahabat-sahabat Nabi tu tak. Malah mereka cuba tanggalkan semua. Kalau lah kata ada benda-benda hak melekat lagi, hak mereka tak sedar, sahabat-sahabat Nabi tak sedar. Kalau dia sedar dia akan tinggalkan tu. Abu Dzar Al-Ghifari pernah sekali tu sisir pendapat sikit dengan Sayyidina Bilal. Tiba-tiba Abu Dzar rasa macam nak marah, terlajak cakap. Dia kata, "Weh budak hitam." Dia kata kat Sayyidina Bilal. Bila Rasulullah dengar itu merah padam muka Rasulullah. So kata, pada kamu ni masih lagi ada karat jahiliah. Jahiliah tu ada lagi melekat sikit-sikit kat kamu tu. Abu Dzar ni bila dengar itu, terus tok muka atas tanah. Bilal, kamu pijak muka aku sekarang. Pijak muka aku sekarang. Sebab apa? Sebab dia tak mau. Dia tahu hari ni jahiliah duk ada dekat dia. Dia tak sedar. Minta suruh pijak biar nak tinggal sungguh. Aku tak mau buat dah. Tobat lepas ni tak mau buat dah. Tu kesungguhan sahabat-sahabat Nabi.
dalam melaksanakan uzlah syu'uriyah tam. Tu beza Islam kita dengan Islam sahabat-sahabat Nabi. Islam hak betul ni, hak ni hak asli. Islam ada lah ni, Islam dengan berbagai perisan dan pewarna tiruan. Celup sana, celup ni nampak macam Islam luar, dalam tu jahiliah. Tak tahu hak mana tu Islam betul. Kalau dulu main Islam Hadari, lepas tu main Islam apa, macam Islam liberal, Islam hak mana tu Islam lah, hak ni ke hak ni dah. Lah kita pun tengok buat kajian tesis apa mobil apa, campur liberal sikit, campur Hadari sikit, campur apa, jadilah ni Islam baru pula, kita pula Islam baru pula. Lah ni dah tinggal semua saya baru apa semua hak bercelup-celup, dah tinggal ambil hak ori macam mana sahabat-sahabat Nabi. Tak boleh dah campur-campur dah. Ni 3 benda utama sahabat-sahabat Nabi buat. Kemudian Sa'id bin Amir setelah mana ada Islam dan berhijrah ke Madinah, pada sama-sama Nabi SAW, sama-sama peperangan sama-sama dengan Nabi, sampailah wafat Nabi SAW. Wa kana khalifata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya'rifani li Sa'id bin Amir sidqahu wa taqwahu wa yastami'ani ila nushihi wa yusikhani ila qawlihi. دخل على عمر بن الخطاب في أول خلافته فقال يا عمر أوصيك أن تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله. Jadi setelah kewafatan Rasulullah SAW, Sa'id bin Amir ni sentiasa bersama-sama dengan Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga bersama-sama dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dan Sa'id bin Amir ni bersama-sama Khalifah ni bukan nak bodek, tapi nak menegur dan nak memperingatkan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara pesanan Sa'id bin Amir kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ya Umar, usika an takhsha Allah fin nas wa la takhsha an-nas fillah. Ni pesanan Sa'id bin Amir. Pesanan Sa'id bin Amir ni pendek je, tapi ni kehebatan sahabat-sahabat Nabi dulu. Bila mana dulu sebelum mereka Islam, biasa je mereka cakap, tak ada siapa nak dengar pun. Orang dengar pun gitu-gitu je. Tapi bila mana lampu hidayah tu dah masuk dalam hati mereka, benda hak keluar pada mulut mereka tu semua mutiara-mutiara cukup bernilai. Sebelum mereka buka mulut, seluruh dunia tunggu, menanti-nantikan nak merakamkan kata-kata mereka. Sampai hari ni orang dah dengar lagi. Kita cakap, siapa rakam? Adalah seorang rakam. Tu pun esok lusa masuk ceramah lain hilang tu. Tapi sahabat-sahabat Nabi ni cakap pendek, tapi semua dunia rakam kan. Sebab mereka cakap tadi bukan cakap dengan nafsu, tapi cakap dengan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan jangan lupa contoh kita bincang awal-awal kuliah dulu pasal pokok kurma tu. Semua yang lahir sekarang ni, yang saya cerita semua ni, semua main pada akar pokok kurma tu, iaitu keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata-kata yang keluar pada iman ni walaupun pendek cukup nilai. Apa dia pesan? Dia kata, wa Umar, usika an takhsha Allah fin nas wa la takhsha an-nas fillah. Dia kata, wahai Umar, aku berwasiat kepada kamu, takutlah kamu kepada Allah dalam melaksanakan urusan manusia, dan jangan takut pada manusia dalam melaksanakan urusan Allah. Pendek dia cakap, tapi maksud dia cukup bernilai. Dan siapa Sayyidina Umar yang dinasihati ni? Sayyidina Umar ni bukan sebarang orang. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melantik Sayyidina Umar sebagai khalifah. Tapi bukan kata Sayyidina Abu Bakar melantik itu ya. Sayyidina Abu Bakar buat syura. Ada beberapa orang syura. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar cadang Sayyidina Umar, kemudian bincang. Di antaranya Abdul Rahman bin Auf dan sahabat-sahabat Nabi dengan ahli-ahli wal aqdi ni bincang, boleh tak nak lantik Sayyidina Umar. Kemudian Abdul Rahman bin Auf timbulkan satu persoalan. Dia kata Sayyidina Umar ni bagus orang dia, bagus orang yang beriman ke Allah, takut ke Allah dan sebagainya. Cuma Sayyidina Umar ni terlalu keras. Aku takut habis semua umat Islam ni, habis jadi macam-macam sebab Sayyidina Umar terlalu keras. Tu kata-kata Abdul Rahman bin Auf. Apa Sayyidina Abu Bakar kata? Sayyidina Abu Bakar kata, sebenarnya Sayyidina Umar ni jadi keras sebab aku terlalu lembut.
Sebab aku terlalu lembut. Sebab apa yang aku tengok pada Sayyidina Umar, bila mana aku terlalu lembut, maka ketika tu dia jadi seorang yang tegas untuk nak bagi balance balik, nak seimbang balik. Tapi bila mana aku marah, aku nak bersikap keras, ketika tu Sayyidina Umar yang lembut, dia pula menenangkan aku dan minta aku supaya aku memaafkan. Ni peranan orang sebelah ni. Orang sebelah ni penting. Bukan nak bodek. Bodek kawan ni buat langgar maksiat, buat dosa, buat apa, mau betul semua, betul. Dah betul. Buatlah ke mana apa semua betul. Dah. Sayyidina Umar ni dah. Dia duduk dengan Sayyidina Abu Bakar untuk nak bagi balance balik. Kemudian pesanan. Pesanan kepada Sayyidina Umar ni, dia kata usika an takhshallah finnas, takutlah kamu kepada Allah dalam melaksanakan urusan manusia. Jangan kamu takut pada manusia dalam melaksanakan urusan Allah. Sayyidina Umar ni memang betul-betul takut pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam melaksanakan urusan manusia. Kalau kita tengok Sayyidina Umar ni, tengah-tengah sekali itu dia pernah sibuk menguruskan urusan negara. Tengah-tengah main seorang Arab Badui Islam. Dia main-main, dia bawa kes kecil. Dia bawa satu benda kecil nak mengadu kat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tengah uruskan urusan negara yang besar. Waktu tu Sayyidina Umar marah. Bila Sayyidina Umar marah, Arab Badui ni pun balik. Tiba-tiba terlintas dalam fikiran Sayyidina Umar, silap aku, ni tanggungjawab aku ni. Akhirnya dia pun cari cemeti, pergi cari balik Arab Badui tadi, bagi cemeti tolong rotan balik aku. Aku tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab aku. Ni pemimpin yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup takut Sayyidina Umar sampai tak boleh tidur malam. Dia kata, kalau aku tidur waktu siang, aku mengabaikan rakyatku. Kalau aku tidur waktu malam, aku abaikan hak aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Malam-malam keluar berjalan tengok rakyat dia. Siang dah letih dah urus negara, malam keluar pula tengok rakyat, nak tengok sendiri apa jadi kat rakyat dia. Ni Sayyidina Umar. Malah pernah sekali tu dia kata, aku cukup risau ni. Kalau lah kata ada seekor binatang, saya lupa binatang apa, unta ke apa tu, jatuh terpelangot, jatuh dekat sungai Furat sana, aku takut aku disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Binatang bukan orang, bukan orang insiden apa semua sebab jalan melopok pada. Ni binatang jatuh terpelangot sikit, dia takut dia disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tak buat jalan elok-elok. Kita main ni highway okey lah, kena masuk keluar kampung sekali, jenuh melompat, sampai naik kuda, masa naik kereta. Tapi punya takut pada Allah SWT. Benda sikit-sikit lah. Isteri nak tolong timbang minyak kasturi, tak bagi dengan timbang. Kenapa tak bagi? Takut-takut kamu timbang tercalik sikit macam mana. Minyak kasturi tu hak rakyat, bukan hak kamu. Ini bukan cerita ambil berapa puluh juta pergi beli beg tangan apa semua ni. Bukan sini lah, belah talent. Hak ni kes nak tolong timbang minyak wangi, hak tu pun tak boleh. Punya takut Sayyidina Umar dalam melaksanakan urusan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam menguruskan manusia. Umar Abdul Aziz, keturunan Sayyidina Umar, cucu cicit Sayyidina Umar. Orang bawa main minyak wangi, tutup hidung. Awak tutup hidung. Aku takut aku terbau minyak wangi ni. Minyak wangi ni bukan hak aku, hak rakyat aku. Kalau dia bau 1,000,000 kali pun tak kering, tak hui pun minyak wangi tu. Tapi dah tak mau, sebab hak tu hak rakyat. Ni benda ni orang cerita ni ingat baik-baik ni. Mana tahu orang cerita dari benda menteri ke apa depan ni. Kena ingat, takut ke Allah dalam menguruskan manusia. Nak rasa takut ke Allah sampai pangkat tu, nak buat sikit. Umar Abdul Aziz pernah sekali tu, dia buat satu majlis keramaian lah, buat jamu rakyat dia apa semua. Habis lepas tu dia peletih nak tidur dah, pembantu dia tolong buat syai, buat teh bagi. Elok dia nak minum teh tadi, dia teringat satu benda. Dia kata dekat pembantu dia, kata ni kamu buat teh ni, api buat mana? Ambil mana? Dia kata aku ambil pada arang. Arang mana? Arang tadi kita buat barbecue tadi tu. Tadi buat barbecue kat rakyat, dia buat majlis keramaian hak rakyat ni. Lepas tu dah habis BBQ semua dah habis. Arang tu pun tunggu masa nak padam je lah. Ambil balik arang tu, masak ayam. Arang hak dah guna tu.
Buat masa ayat. Dia kata arang tu bukan aku punya, tu rakyat aku. Bayar balik nilai dia. Arang nak padam pun tak mau. Antakhshallah finnas, takut pada Allah dalam masyarakat urusan manusia. Duk sembang macam ni dengan urusan negara. Tiba-tiba anak dia masuk nak sembang. Terus padam lilin, padam lampu, bincang. Sebab apa? Hak lampu ni bukan hak kepunyaan, hak aku, hak ni hak rakyat. Tuan-tuan bayang kalau kita dapat pemimpin macam ni lah, bahagia kita. Bahagia. Tapi nak dapat pemimpin ni bukan timbul tiba-tiba. Bukan tengok orang bilang ayah pun jadi, oh ada seorang dah. Dia bukan jadi tiba-tiba ni. Pemimpin yang hebat yang dilahirkan oleh Rasulullah ni bukan lahir tiba-tiba. Rasulullah didik sahabat-sahabat Nabi ni di Mekah 13 tahun dengan didikan keimanan. Susah payah, kena pukul, kena macam-macam, pompang. Dengan penuh keimanan, akhirnya imanlah yang melahirkan pemimpin-pemimpin macam ni. Yang mana politik maka dibina atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mentadbir negara dalam keadaan takut maka pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dunia cuma letakkan tangan, bukan letakkan hati. Tapi kita ni bila ada peluang ni, dunia masuk terus dalam hati. Dia kata no. Tak takut ke Allah dah waktu tu, sanggup buat apa saja. Sebab tu ni pesanan Said bin Amin, satu pesanan yang cukup besar. Sayyidina Umar pernah satu hari dia pegang jerami. Dia pegang jerami, dia teriak. Dia kata jerami hang untung pada aku tu. Hang habis ni habis lah. Tapi aku kalau aku mati aku akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia duduk bayang tu, rakyat dia penuh belakang tu. Yang dipimpin oleh dia tu akan disoal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Dia cukup soya, cukup takut. Bila Ibn Umar pernah nak dilantik dapat jawatan, dia tak bagi, dia kata jangan. Dia kata jangan. Biar dalam keluarga Al-Khattab aku seorang dia jawab tentang urusan umat ni, orang lain jangan. Kalau orang lah tunggu lagi dapat jawatan, hak ni dekat kroni dia, hak ni kroni dia, hak ni kroni dia, kroni dia. Alhamdulillah Malaysia tak ada gitu. Negara lain jadi gitu. Jadi ni benda ni semua nak kena jaga. Dia nak lajak sikit dekat tu. Wala takhshan nas fillah, dan yang kamu takut pada manusia dalam melaksanakan urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pun satu, tak mau bagi takut kat manusia dalam melaksanakan urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh tetap meletakkan syarak di hadapan walaupun macam mana keadaan sekalipun. Cuba tuan-tuan bayangkan Rasulullah SAW setelah mana pembukaan Khaybar, kota Khaybar, ada seorang perempuan Yahudi buh racun dekat kambing. Dia masak kambing, dia buh racun. Lepas tu jamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamu Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah tahu kata racun. Rasulullah pun panggil balik Yahudi Khaybar ni. Rasulullah tanya selidik. Akhirnya sampai lepas dah tak boleh tipu dah. Akhirnya baru Rasulullah tanya, betul tak kamu letakkan racun pada kambing tu? Maka Yahudi Khaybar ni jawab, kata betul. Memang kami bubuh racun ni dekat kambing supaya kami nak tahu kalau kamu ni bohong, maka kamu akan mati dan kami pun selesai pada kejahatan kamu. Tapi kalau kamu dia benar, maka Allah takkan apa-apa dengan kamu akan selamat. Tuan-tuan puan bayangkan kalau law ni kita jadi Perdana Menteri, law ni kita ada Perdana Menteri, ada orang nak acun kita. Ada orang nak acun, kita pun dah tahu kata dia nak acun kita. Apa kita nak buat kata? Nak biar, acun, tak apa. Awak tak banyak sikit kan. Kalau kita pun kita nak buat, tak biar dah. Ni orang nak acun kita ni. Kita akan bunuh dah serta merta. Kita akan gunakan kuasa kita, ambil bom, penjara, pukul, bom racun ni mampu bang. Tapi Rasulullah SAW ni, sahabat-sahabat Nabi kata kita kena bunuh dah. So tak payah. Ni nak racun Rasulullah ni, Rasulullah tak payah racun.
Tak payah racun pula, tak payah bunuh balik. Sebab tak payah, sebab mereka bukan nak bunuh, mereka baru cuba nak bunuh. Maka kata, kalau lah kata aku ni betul Rasulullah, aku selamat. Jadi dia pun nak test, nak tengok betul tak Rasulullah, bukan lepas nak bunuh ni. Boleh Rasulullah masih berada di sepadan, letak betul diri Rasulullah, tak langgar syarak lagi betul-betul, masih lagi Rasulullah boleh fikir cara rasional. Sampailah akhirnya bila diberitakan seorang sahabat Nabi yang makan kambing tadi meninggal, Allahu selamat. Kalau tidak nama dia Bashar bin Barra' salam. Bila tahu sahabat Nabi ada seorang meninggal dengan sebab kena racun tu, waktu tu baru Rasulullah perintahkan panggil balik perempuan tadi dan laksanakan qisas pada perempuan tadi, baru buat balik. Ini Rasulullah SAW. Macam mana nak meletakkan diri kita ni takut pada Allah dalam melaksanakan urusan manusia, dan jangan takut pada manusia dalam melaksanakan urusan Allah SWT. Balik pegang dua ayat ni cukup dah. Tapi kita jangan duk nampak benda ni kat pemimpin negara je. Kita kat Citra ni pun sama, belah Kemunting ni pun. Kita kalau kita pegang taman, kita pegang kampung, ataupun kita dalam rumah kita sebagai kita keluarga sebagainya, sama. Takut pada Allah dalam melaksanakan urusan manusia. Oh ni sasa kalau orang lain, apa lepas ni zalim semua. Dan sama kita kat rumah pun zalim juga kat anak isteri kita, tak laksanakan tugas sepatutnya kita buat. Apalah lepas ni tak suruh semayang, tak suruh apa, anak kita pun dia tak suruh semayang, tak kena. Jadi hak ni konsep takut kamu pada Allah ni kena buat dalam semua keadaan. Sama ada kita kat masjid, kita kat kampung, kita kat rumah, kita kat daerah, kita kat negeri, kita kat negara, sampai ke dunia ni semua kita kena takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alla yukhalifa qawluka fi'lak fa inna khairal qawli as-sadaqul fi'l. Dan jangan kamu bercanggah kata-kata kamu dengan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah apa yang dibenarkan oleh perbuatan. Jangan cakap macam lain, buat macam lain. Woi mat mayang woi lewat lah. Hari kita dah balik okok daun ni, tak mayang-mayang ni, suruh anak kita mayang, tak kena lah. Canggah apa kita cakap dengan apa yang anak kita cakap. Biar kita kat rumah kita standard kita cuma satu lah, syarak. Apa syarak kata baik, mak, pak, anak, cucu, cicit, tetamu ke siapa ke, apa syarak kata baik, itu baik untuk kita. Al-hasan ma hasanahu syar', al-qabih ma qabbahahu syar'. Apa yang baik, apa yang syarak kata baik, apa yang tak baik, apa syarak kata tak baik. Standard kena satu. Benda lain tak apa, tapi bab syarak tetap nombor satu. Jangan bagi dia dua. Kadang anak kita pening, boleh ke tak tu? Cikgu tu kata ni tak boleh, tapi tengok pak dia buat boleh pula. Boleh kot. Dia pening. Lah ni standard dia tak satu syarak. Apa syarak kata boleh, boleh. Syarak tak boleh, tak boleh. Pernah Sufyan Ats-Tsauri ataupun Fudail bin Iyad, tak ingat. Kalau Sufyan Ats-Tsauri, dia pernah sekali seorang hamba saya menjumpa dengan dia. Dia kata, wahai Tuan Syekh, tolong cakap Ustaz dalam khutbah Jumaat Amai ni tentang berlaku baik kepada hamba, jangan duk siksa hamba dan sebagainya. Kami ni puak-puak hamba ni kena siksa macam-macam kan tuan kami, tolong nasihat Ustaz. Sampai hari Jumaat nak mai tu, Sufyan Ats-Tsauri tak cakap lagi tajuk hamba. Masuk minggu kedua tak cakap, minggu ketiga tak cakap, minggu keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dah baru cakap pasal bab berlaku baik pada hamba dan membebaskan hamba. Bila dia cakap terus orang lain semua rasa terbuka hati. Hak mana ada hamba berlaku baik pada hamba, hak mana berlaku baik pada hamba, dia pun bebaskan hamba. Yang hamba ni pun mai balik jumpa Sufyan Ats-Tsauri, dia kata, Pak Syekh, saya mai ni bukan nak ucap terima kasih sebab saya dah dibebaskan. Saya mai ni nak lepas geram awak hari ni, Pak Syekh cakap. Saya pesan hari tu lagi. Kami ni teruk balok dah kena hari ni, cakap. Apa Sufyan Ats-Tsauri kata, minta maaf. Dia kata, bukan aku tak mau abang, aku nak abang dah itu. Tapi waktu kau mahu abang kat aku tu, aku tak ada duit lagi untuk aku nak beli seorang hamba, nak berlaku baik pada dia, lepas tu aku bebaskan dia, baru aku cakap. Mana dia cuba untuk buat benda tu, waktu tu bila dia buat benda tu, barulah benda tu masuk dalam hati orang lain, baru pesan. Tapi bukanlah bila saya cerita ni mana tuan-tuan kena tunggu sampai Nabi dulu kan, kita semua tunggu sampai Nabi maksum tak ada dosa dah baru kita cerita kebaikan pada orang. Dah,
aslih nafsaka wa nu'irka. Wa tu wa ma'iyah. Buat islah diri kita, perbaik diri, dalam masa sama kita ajak orang lain. Kena jalan sekali lah, jalan sekali. Tapi cuba buat benda yang kita cakap. Ya Umar, aqim wajhaka liman wallaka Allahu amaru min ba'idil muslimin wa qaribihim wa hibba lahum ma tuhibbu li nafsika wa ahli baitik. Dia kata, wahai Umar, kamu ni kena suka berlaku kepada rakyat kamu macam mana kamu suka berlaku pada ahli keluarga kamu. Dan kamu kena benci berlaku pada rakyat kamu macam mana kamu benci satu perkara berlaku pada rakyat kamu. Kalau dia suka isteri dia dapat beg tangan baru, rakyat pun kena dapat beg tangan baru. Ni nak beli plastik pun tak ada duit, kena serta. Kena benda apa kita suka berlaku pada keluarga, macam itulah kita nak pada rakyat kita. Ini pesanan Sa'id bin Amir al-Jumahi. Wa khudil ghamarati ila al-haqqi wa la takhaf fillah lawmata la'im. Dan tempuhilah jalan kebenaran ini, dan jangan kamu takut pada sebarang celaan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Umar ni bila dengar kata-kata yang pendek pada Sa'id bin Amir ni, dia kata, "May yastati'u zalika ya Sa'id." Siapa yang boleh buat benda yang kamu pesan? Sayyidina Umar, kalau kita tanya padanlah. Kalau kita tanya, boleh ke nak buat berat? Kalau kita tanya padanlah. Ni Sayyidina Umar tanya ni. Semua kata, boleh ke ni, berat ni, aku rasa macam tu. Tak boleh, tobat tak boleh ni, payah ni. Sayyidina Umar pun rasa macam tak boleh. Tapi tengok apa yang Sa'id bin Amir kata. Kata-kata dia pendek, tapi satu poin yang cukup penting. Dia kata, yastati'u rajulun misluka mimma wallahumullahu amra ummati Muhammadin wa laysa bainahu wa bainallahi ahad. Orang yang boleh buat benda ni adalah orang macam kamu Umar. Orang macam mana? Ni poin penting dia. Wa laysa bainahu wa bainallahi ahad. Yang mana tidak ada di antara dia dengan Allah perantara siapa-siapa. Maknanya nak jadi pemimpin ni, nak boleh buat benda ni, dia nak kena hubungan dengan Allah ni kena kuat sungguh. Dia kena hubungan, dia kena kuat sungguh dengan Allah. Apa-apa masalah semua mengadu ke Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan bantu dia. Kalau tak ada benda ni, tak ada hubungan dengan Allah ni, habis. Memang lingkup. Memang macam merbah habis. Umar Abdul Aziz waktu zaman dia kutip duit zakat, kutip file, kutip apa-apa semua ni nak bagi ke orang miskin. Tak ada orang miskin yang layak untuk terima. Semua pak kaya belakang dah. Sampai pernah seorang penggembala diriwayatkan, tengok masuk kandang kambing dia, serigala duduk tidur orang kambing dia, duduk peluk elok, tak ada masalah apa kawan. Dia keluar dia kata, pemimpin kita ni pemimpin yang soleh. Dia kata, kalau bukan sebab pemimpin soleh, tak dapat kita macam ni. Dia pun tak tahu siapa pemimpin. Zaman dulu tak ada lagi WhatsApp, internet, nak tengok gambar siapa Datuk Seri Umar Abdul Aziz, betul tak? Tak tahu siapa dia. Bila tanya pada Umar Abdul Aziz, apa rahsia kejayaan dia? Dia bagi satu. Dia kata, aslahtu baini wa baina rabbi fa aslahallahu baini wa baina ra'iyati. Aku baikkan hubungan aku dengan Rabb aku, dengan Allah SWT, maka Allah baikkan hubungan aku dengan rakyatku. Mana bila dia jaga hubungan dia dengan Allah, Allah akan jaga rakyat dia. Kita kalau kat rumah, anak tambah dengan cakap, jangan pukul anak lagi, pukul kita dulu. Kadang mungkin sebab hubungan kita dengan Allah tu ada masalah, anak pun tambah dengan cakap. Kereta kita masalah, jangan duk marah kat kereta, tendang kereta. Apa boleh sikit kaki je. Kadang-kadang kereta tu tak hidup sebab salah kita ni, hubungan kita dengan Allah ada masalah. Okay. Sama juga dengan rakyat ni pun. Nak jadi pemimpin macam ni, nak kena ada hubungan dengan Allah SWT. Dan untuk penutup pada malam ni, saya ingatkan tuan-tuan puan ada sambungan cerita, insya-Allah kita akan tengok apa cerita lepas ni. Tapi nak dapat pemimpin macam ni mau tak mau dia mesti kena melalui proses tarbiyah imaniyah. Didikan keimanan macam sahabat-sahabat Nabi dulu. Dia bukan natijah melainkan proses. Proses melahirkan natijah. Proses tarbiyah imaniyah yang panjang yang Rasulullah didik inilah akhirnya melahirkan natijah yang hebat di Madinah tu. Tapi mungkin kadang-kadang sebab keghairahan kita nakkan pada natijah sampai kita mengabaikan proses ni. Tak payahlah apa nak didik-didik apa kita. Tak, jangan, benda ni yang penting ni. Benda ni yang penting. Nak lahir orang yang beriman ke Allah SWT, yang nak mengisi kemenangan. Yang nak mengisi kemenangan ni siapa dia? Orang yang beriman ke Allah. Allah taklah syarat dalam surah As-Saff,
tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Beriman ke Allah, beriman ke Rasul, berjihad jalan Allah SWT. Beriman betul-betul, berjihad jalan Allah. Waktu tu Allah akan beri, wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib. Waktu tu Allah janjikan kemenangan yang hampir. Maknanya kemenangan yang Allah akan bagi bila mana kita dah buat kerja ni. Wa qul i'malu fasirallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah, bekerjalah, buat kerja. Buat kerja-kerja nak bina kepimpinan, bina didikan keimanan. Buat kerja. Wa qul i'malu fasirallahu 'amalakum. Allah dan Rasul akan orang beriman akan saksi pada apa kita buat. Natijah Allah akan bagi. Bukan kita ni bukan kira berjaya bila kita dah dapat natijah bukan berjaya dah. Sebab Allah suruh kita buat kerja. Kalau kira natijah, Sumayyah, keluarga Ali Yasir, kau ni ikut maka ni gagal lah, tak berjaya lah. Sebab mereka mati sebelum dapat daulah di Madinah. Kalau nak ikut tu maka gagal lah. Sebab tak berjaya lagi, tak dapat lagi. Tapi dah, mereka ni dah kira sampai berjaya. Sebab Rasulullah dah fasbir ya ala Yasir inna mau'idukumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji kamu adalah syurga. Berjayalah dapat syurga. Walaupun Madinah tak nampak lagi. Jadi kalau kita berada atas jalan yang betul, kita laksanakan tarbiyah imaniyah, jadikan keimanan ni, insya-Allah. Satu masa kita boleh tengok. Kalau bukan masa kita, mungkin kita mati dulu, cucu kita, cicit kita, apa semua, satu hari akan kembali balik, insya-Allah. Akan kembali balik Islam, akan kembali menjadi ustaziyatul alam, maha guru pada alam. Islam akan mengajak alam ni semua sekali, insya-Allah. Macam satu masa dulu yang mana saya sebut dulu, macam mana King George tulis surat pada Sultan Hisham Al-Andalusi. Dalam surat dia, King George yang menguasai beberapa negara orang Eropah ni, membahasakan diri dia dalam surat tu pada Sultan Hisham Al-Andalusi, khadimukum al-muti', khadam kamu yang patuh. Dia bahasakan diri dia sebagai seorang khadam kepada seorang khalifah Islam. Sultan Sulaiman Qanuni boleh tulis surat pada Perancis, yang mana Perancis tak duduk bawah kerajaan Islam ketika tu. Dia boleh tulis surat, hantar pada Perancis, tolong batalkan pertandingan Ratu Cantik. Kami dengar kata kamu nak buat pertandingan Ratu Cantik, batalkan sekarang. Perancis patuh, batalkan segera lala tu. Walaupun Perancis tak duduk bawah kerajaan Islam. Kita lah tahu ni. Sebab Islam tak jadi ustaziyatul alam, tak jadi maha guru alam, tak memimpin dunia. Bukan sekadar memimpin, malah jadi guru, mentadbir, menguruskan alam. Dan nak sampai pangkat tu, dia mesti mula dengan individu, didik dengan keimanan seorang, insya-Allah. Kita bersabar dengan jalan ni, insya-Allah. Memang jalan ni panjang. Nak didik ni bukan senang. Rasulullah nak didik sahabat-sahabat ni, nak kikih satu. Benda jahiliah terus nak kikih, buang satu. Daripada sahabat-sahabat Nabi ni beranak seolah-olah macam dilahirkan bersama 400 senjata. Jiwa perang kacau kena bubuh lah. Rasulullah proses sahabat-sahabat Nabi sampai marah pun, iman yang kawal, tak lawan lagi, iman yang kawal. Sampai iman kuasai semua. Bukan senang, panjang. Tapi panjang-panjang pun kita kena yakin, Allah janji dalam Quran, "Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat 'alaihim asyaqqa." Lau kana 'aradan qariban, kalau perjalanan kamu ni dekat, wa safaran qasidan, perjalanan ni mudah, lattaba'uk, pasti ramai akan ikut kamu. Walakin ba'udat, tapi perjalanan ni jauh, 'alaihim asyaqqa, ada kesusahan pada dia. Tapi insya-Allah kalau kita yakin, kita mula dengan diri kita mula dengan rumah tangga kita, mula dengan masyarakat kita, insya-Allah. Tapi kena tengok balik tarbiyah keimanan kepada Allah SWT. Wallahu ta'ala alam. Ma asabaka min hasanin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa nafsi, wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta